Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam siaran Jom Berkebun. Alhamdulillah, dengan cuaca mendung ni kita dapat lagi bersua. Semoga anda semua sihat selalu, dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Okey sahabat, hari ni kita punya rancangan nak menyalut buah pisang. Ada dalam 2-3 tandan. Kita nak cari kayu dulu. Okey sahabat, tanpa berlengah lagi, jom kita cari kayu. Ayo. Ya sahabat, kita dah standby kan part gundi dulu. Yang mana gundi ni kita dah buat lubang dia ni. Kita buat lubang dulu, lepas tu kita ikat. Kita gunakan wire ni. Oh yo sahabat, semoga dia tidak dimasuki oleh musuh. Okey sahabat, jom teruskan. Ya sahabat, kita akan menyalut pisang ni. Ni pisang ni kita akan salut. Sahabat tengok sendiri macam mana pisang yang kita salut pun habis dirosakkan oleh musuh. Kalau kita tak salut, apatah lagi. Tu yang satu lagi, ni pisang yang kita akan salut. Okey sahabat, kita lanjut. Ni pisang pada minggu yang lepas kita dah tebang, tapi kita dapat satu ikat saja. Okey sahabat, alhamdulillah kita dah berjaya menjalut buah pisang. Okey sahabat, kita terus yang lain pula. Jom. Alhamdulillah, kita dah berjaya menyalut pisang 2 tandan. Ini lagi sebatang. Okey, kita terus salut yang lain pula. Ya sahabat, kita nak buat satu tempat untuk menakutkan musuh, seperti tupai kera yang mana kita buat ni ada bunyi. Okey sahabat, kita teruskan. InsyaAllah mudah-mudahan dia boleh menakutkan musuh. Okey sahabat, kita teruskan. Semangat. Alhamdulillah
kita dah berjaya menjalut 3 tandan pisang. Alhamdulillah sahabat, kita dah berjaya menyalut pisang ni. Mudah-mudahan kita akan mendapat hasilnya yang mana ia tidak akan dirosakkan oleh musuh. Ni pisang nangka sahabat. Okey, alhamdulillah. Kita ambil benih bunga kantan yang ni. Sahabat, kita akan berakhir di sini. Terima kasih yang menyokong channel ni, yang terus memberi semangat kepada saya untuk terus membuat video. Semoga anda semua terhibur, dan sekiranya ada sebarang komen untuk memperbaiki saya punya kelemahan, silakan komen. Nampaknya tugas kita dah berakhir. Terima kasih kepada semua, dan saya juga nak memberi sikit pencerahan. Saya hanya membuat video ni pada hari Ahad sahaja ataupun pada hari cuti umum. Sebab hari Isnin hingga hari Sabtu saya ada kerja. Jadi video ni hanya pada hari cuti umum ataupun hari Ahad saja. Okey sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuh, jom demo ke kebun. Semangat.